Betul ke beli emas fizikal bila jual nanti kena tolak sampai 20%? Soalan ni memang selalu saya dengar. Dan kalau anda pernah rasa ragu-ragu sebab perkara ni, anda tak salah. Cuma mungkin maklumat yang diterima tu tak lengkap. Ramai orang ingat semua emas sama. Beli ikut harga pasaran. Jual balik kena tolak banyak. Terus rasa rugi daripada awal. Lalu buat kesimpulan mudah, emas tak berbaloi. Padahal yang dibandingkan tu dua benda yang berbeza. Potongan 20% selalunya berlaku pada barang kemas. Sebab masa beli kita bayar upah reka bentuk, kos pembuatan dan margin kedai. Bila jual balik, kedai hanya kira berat dan keturunan emas. Upah tak dikira semula sebab tu nampak seperti rugi besar. Tetapi emas simpanan seperti gold bar ataupun dinar berbeza. Kos upah sangat minimum, spread biasanya sekitar 6-9% bukan 20%. Ramai silap kat sini bandingkan barang kemas dengan emas simpanan. Struktur kosnya memang tak sama. Satu lagi perkara penting, emas bukan untuk jual beli harian. Ia bukan alat buy low sell high setiap minggu. Emas ialah aset lindung nilai. Dalam jangka pendek harga boleh turun naik. Dalam jangka sederhana dan panjang, emas bergerak seiring inflasi dan penyusutan nilai mata wang. Ramai penyimpan yang konsisten kumpul gram setiap bulan mula nampak hasil yang baik sekitar 2 tahun dan ke atas. Bukan perlu tunggu 10 tahun tapi perlu faham cara emas berfungsi. Jadi isu sebenar bukan emas rugi, isunya jenis emas yang dipilih, cara kira yang salah dan tempoh simpanan yang terlalu singkat. Dengan ilmu yang betul, emas bukan beban, ia jadi pelindung nilai harta. Sebab tu sebelum beli, kita kena dapatkan ilmu asas tentang emas supaya keputusan dibuat atas ilmu bukan atas sangkaan. Jadi bagi siapa yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh tunjuk pin video saya di profil untuk 5 langkah mudah dan takut emas 4 bigol. Saya bantu tahu apa sebaiknya.